Semua barang naik harga. Assalamualaikum semua. Penstrukturan semula tarif elektrik akan dilaksanakan mulai 1 Julai 2025. Adil, efisien dan telus menjadi prinsip asas penstrukturan ini. Dan seperti dijangka, persepsi bahawa harga barang dan perkhidmatan akan naik gara-gara penstrukturan semula tarif elektrik ini sedang dibina, khususnya di media sosial. Sebagai rakyat yang bijak, kita harus berhati-hati agar tidak terpedaya dengan naratif tidak benar yang sedang giat disebarkan. Benar, akan berlaku kenaikan harga barang dan perkhidmatan, tetapi bukan disebabkan penstrukturan semula tarif elektrik ini. Sebaliknya, ia dilakukan oleh segelintir peniaga yang mengambil kesempatan naikkan harga, kemudian salahkan penstrukturan tarif elektrik. Bagi mengekang aktiviti tidak bermoral ini, Kerajaan Madani khususnya menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan sentiasa melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan. Mana-mana pihak yang didapati bersalah akan dihukum. Sebagai pengguna pula, kita perlu membuat pilihan yang lebih bijak ketika berbelanja. Aplikasi Price Catcher telah disediakan untuk kita membuat perbandingan harga. Gunakan sebaik mungkin untuk manfaat bersama. Tidak cukup dengan itu, kerajaan turut menyediakan beberapa siri jualan rahmah di seluruh negara. Pelbagai barangan keperluan harian dijual pada harga rendah. Semua ini untuk kesejahteraan kita bersama.